Bayangkan dua orang murid, kedua-duanya belajar, kedua-duanya berusaha, tetapi seorang belajar kerana terpaksa, seorang belajar kerana tujuan. Persoalannya, kenapa hasil mereka berbeza walaupun usaha mereka nampak sama? Kerana satu hakikat yang sangat mendalam ialah ini, apa yang kita lakukan penting, tetapi kenapa kita melakukannya lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya banggakan, dalam kehidupan sebagai pelajar, kita sering fokus kepada tindakan, belajar, ulang kaji, menyiapkan kerja, semua ini penting. Namun, ada satu perkara yang sering kita abaikan, niat. Kenapa kita belajar, kenapa kita berusaha, kenapa kita datang ke sekolah setiap hari. Masalah sebenar bukan kerana murid tidak belajar, ramai yang belajar, ramai yang berusaha. Namun, tidak semua mempunyai arah yang jelas. Ada yang belajar kerana takut dimarahi, terpaksa ikut kawan akibatnya, mudah hilang semangat, mudah putus asa, mudah leka. Masalah sebenar ialah apabila kita melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Apabila tiada niat yang betul, usaha menjadi lemah. Motivasi tidak konsisten, hasil tidak maksimum, lebih membimbangkan. Kita mungkin berjaya dari segi akademik, tetapi kosong dari segi makna. Masalah sebenar ialah apabila kita tidak sedar bahawa niat adalah asas kepada segala tindakan. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Niat menentukan arah dan kekuatan usaha kita. Satu, niat memberi tujuan. Apabila kita ada niat, kita tahu kenapa kita belajar, kita tahu apa yang kita kejar, kita lebih fokus. Dua, niat menguatkan semangat. Apabila kita jelas dengan tujuan, kita lebih tahan cabaran, kita lebih konsisten, kita lebih berusaha. Tiga, niat memberi nilai. Apa yang kita lakukan menjadi lebih bermakna, memberi kepuasan, memberi arah kehidupan. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang murid yang belajar tanpa niat yang jelas. Dia belajar kerana terpaksa. Dia tidak memahami tujuan. Apabila menghadapi kesukaran, dia mudah berputus asa. Kisah kedua, seorang murid yang mempunyai niat yang kuat. Dia belajar untuk masa depan, dia belajar untuk membahagiakan ibu bapa, dia belajar untuk menjadi insan yang berguna. Walaupun menghadapi cabaran, dia tidak berhenti. Perbezaan antara dua murid ini bukan pada kemampuan, tetapi pada niat. Anak-anak murid yang saya banggakan, jika kita ingin berjaya, kita perlu bermula dari dalam diri, niat, tujuan, arah. Mulakan dengan refleksi, kenapa kita belajar, apa tujuan kita, apa impian kita. Mulakan dengan langkah kecil, betulkan niat setiap hari, ingat tujuan kita, fokus dalam usaha. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu murid menjadi insan yang hebat, berakhlak dan berjaya. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan anda kerana kita mahu melihat lebih ramai murid yang belajar dengan tujuan. Ingatlah, kejayaan bermula dengan niat, dan apabila niat kita betul, usaha kita akan menjadi kuat, hasil kita akan menjadi hebat. Teruskan belajar, teruskan memperbaiki diri kerana masa depan anda bermula dari niat yang anda bina hari ini. Terima kasih semua. Semoga anda semua menjadi murid yang bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi juga mempunyai niat yang baik, hati yang bersih dan masa depan yang gemilang.